Apa pendapat Syafiq tentang masalah graduan OKU kelihatan terutamanya dalam mendapatkan pekerjaan? Berat soalan ni. Dia bagi berat terus. Pertama sekali, saya pun baru berkecimpung lah dalam dunia pekerjaan ni kan. Sebab kita pun tak lama. Tapi dalam masa 5-6 bulan bekerja sebagai intern dan sebagainya, mungkin saya boleh cerita sedikit-sedikit lah cabaran yang saya sendiri alami lah. Saya tak tahulah macam mana orang lain, tapi saya sendiri alami. Yang saya nampak adalah underestimate. Underestimate benda yang paling first yang diorang akan anggap dekat seseorang pekerja OKU. Tak kisahlah you OKU penglihatan ke, you OKU wheelchair ke, you OKU apa pun, tapi dia akan underestimate. Why? Sebab diorang rasa OKU ni boleh ke buat kerja? OKU ni boleh ke buat benda ni? Walaupun mereka tu berpendidikan. Ya, mereka berpendidikan. Salah satu sebabnya diorang tak ada exposure. Sebab diorang tak pernah pun turun bandang untuk tengok macam mana OKU bekerja kan. Diorang pun silap-silap. Kalau nak cerita pengalaman, saya nak pergi tandas pun diorang nak pimpin saya pergi tandas. Lepas tu diorang macam, you boleh uruskan diri you tak? You boleh uruskan diri you ni tak? Boleh. Macam kita dilayan seumpama budak kecil yang tak tahu apa-apa. Sebab diorang rasa budak ni tak nampak boleh ke buat kan. Dia nak buka seluar macam mana kan.